Tahu pun boleh, ikan pun boleh. Yang jarak tu cuma lagi kat tepi tengah. Musim madu dah tiba. Nah, kata nak ngawal percaya dengan kita yang begini. Oh, kata ngawal. Iyalah, coba. Itu camcorder. Ini semua geng-geng nakal-nakal ni. Kita tengok gaya ni kucing ni. Meow. Cari apa Meow? Kalau ada pun ini tuan dia lah. Kalau ada pun tuan dia. Ekspedisi hutan seterusnya. Musim bunga geng, musim bunga. Hari ni aktiviti kita nak mencari lobah bersama gedeng dan kunyit. Yes. Mantap. Ini sikit. Ini dia punya tekum ni. Tekum. Betul. So panduan orang asli cari lobah dia pandukan tekum lah, buang tekum dia orang panggil. Tu macam ni ada dot dia. Ada yang ada bentuk apa dia. Tahu lah. Ini ada. Ya Benet. Mungkin ada ramai yang tak tahu tekum apa tu. Tekum, polen ataupun debunga. So bekas ni adalah bekas lobah Lobah buang tekum. Lebah buang tekum. Jadi panduan mereka adalah tengok daun-daun ni lah. Daun-daun. So, jom kita pergi Jom Kita mencari. Yang sahabat-sahabat kita ni saya rasa tak perlu perkenalkan lah. Semua orang dah kenal kot. Tapi kalau ada orang yang tak kenal, saya kenalkan sekali lagi lah. Ni sahabat kita kunyit. Depan sana gedeng. Mereka adalah orang asli temuan. So kita nak ikut lah sahabat-sahabat kita ni. Dia kali ni video-video hutan saya dah tak letak muzik intro dah pasal banyak kena copyright. YouTube sekarang ni banyak video saya berpuluh kena copyright semua. Sebelum ni muzik tu okey je boleh pakai, tapi sekarang dah tak boleh pakai muzik tu. Jadi tak ada intro muzik lagi. Okey. Jom. Kita layan suasana hutan. Dia mungkin ada sahabat-sahabat yang tak biasa masuk hutan. Mungkin tertanya macam mana suasana hutan dekat tempat kita kan. So macam inilah keadaan dia. Okay. Ni hutan bukit Kaki bukit. So kita terus mendaki. Ni adalah hutan bukit. Hutan ni ada pelbagai jenis bentuk. So inilah salah satu suasana hutan kat Malaysia. Dan cuaca lembap pasal semalam hujan. Sambil-sambil tu kita nak test ni dia. Kasut OTB Elite Pirata. Okey, kasut ni dia didesain untuk kegunaan maritim. Tapi pihak OTB cakap dia teringin nak tengok kasut dia orang ni dekat hutan kita. Hutan hujan tropika kita ni. Okey. So saya nak lanyak lagi kasut ni. Kasut ni dia memang direka untuk pasukan Special Forces US Navy SEAL. Tapi kali ni, itu untuk kegunaan maritim, kegunaan laut, pantai dan darat. Kali ni kita test untuk kegunaan hutan kita pula. Okey. Mencungap baru berapa meter tak jauh. Mencungap geng. Aku nak fight dia orang. Kena tambah booster lah. Madu pelulut
Tenaga. Tapi silap bawa. Ni madu tualang. Betul lah. Dia kalau madu pelulut Energy macam ni booster. ngam lah. Kalau madu tualang ni poluh ni tak sesuai lah madu tualang. Madu pelulut lagi sesuai. Cuma bawa madu tualang ni saya ingatkan topi sungai tadi. Kalau topi sungai madu tualang. Dia boleh panaskan badan. Punya atas bukit. Kuat bukit. Itu dia. Ni naik ke sana lagi. So jom kita naik lagi. Hari ni kita ada bodyguard. Nampak tu? 3 ekor bodyguard. OTB Elite Pirata. So kasut ni dah jadi kasut rasmi saya untuk saya ke hutan lah. Pasal saya dah suka pakai kasut ni. Dia pasal dia memang selesa. Terus terang saya cakap dia memang selesa. Okey. Kasut ni sejarah dia terciptanya kasut ni selepas pasukan Navy SEAL request kepada designer, seorang designer ni untuk buatkan kasut untuk kegunaan mereka, untuk kegunaan laut dan juga darat. Daripada situ terhasilnya nama OTB ni, Over the Beach. Okey, nama diambil daripada nama misi. Okey. Dan ramai juga tanya macam mana nak beli kasut ni. Okey, setakat ni kasut ni kalau anda nak beli, anda kena beli direct daripada website OTB. Pasal dia belum ada dealer lagi kat Malaysia. Beli direct daripada OTB, pastikan yang original. Okey. Dia adalah designer yang sama yang reka Altama Maritime Assault tu. Tapi kali ni dia kembali kepada ke company asal dia, ke jenama asal dia iaitu OTB. Dengan reka bentuk yang lebih baik, lebih advance. Okey. Jumpa satu sarang. Rotan. Aduh, nampak? Dekat rotan. Dekat rotan tu jumpa satu sarang ni. Nampak? Nampak? Tak nampak. Nampak. Bahan yang Aduh. Ada nampak? Tak nampak ingat. Itu bezanya pencari madu ni Dia nampak je. Saya dah diberitahu pokok yang mana pun saya tak nampak lagi. Ada satu. Satu sarang. Di sini. Sangat. Dia dah besar. Tu dia. Nampak tak dekat atas tu? Okey, hari kita zoom ke sarang tu Rui lagi berat-berat je. Dengar nyap. Okey, kali ni kita orang nak cerita pasal sigai. Sigai itu adalah tangguh untuk panjat pokok tu lah. Tu ya, tangga. Kenapa pakai sigai, kenapa tak pakai paku, apa konsep sigai ni? Jom kita tanya kunyit dengan gedeng. Jom. Okey, sigai ni gedeng dah dengan kunyit dah pasang lah sebelum ni. Cuma bila hujan tak sampai nak ambil sarang lah. So ini hari kita sambung. So kita tanya kunyit. Ni apa beza pakai kayu dengan pakai paku? Apa kelebihan, apa kekurangan ni? Yang pakai paku ni kelebihan kaki ada sakit lah. Kita nak pakai kasut. Sebagai nak pakai sarung tangan. Kita nak pegang paku jangan licin. Kalau pakai tangga kayu ni senang. Kita panjat senang, kita duduk pun senang. Selesa lah. Boleh rehat. Dalam 1 jam 2 jam pun tak kisah. Senang. Kelebihan kayu ni lah. Kelebihan kayu ni. Ada pilih-pilih kayu ni? Ada. Kita Tengok kayu dia cuba. Tengok kayu kan dulu. Kayu lah. Kalau orang dulu-dulu dia pakai buluh. Sekarang pakai kayu. Dia pilih kayu dah. Kayu apa dah? Ni namanya kayu tapi. Tapi suka makan. Oh ni. Tapi suka makan. Dia punya daun tu suka makan ni. Tapi suka makan ni. Kena guna kayu ni lah. Sebab guna kayu ni? Sebab ni lembut. Senang nak maku. Yang ni kemang semangkuk. Anak dia. Kayu
kemang semangkuk. Ha. Untuk pilih kayu, satu ringan, satu tak pecah. Apa-apa kayu pun kena pilih juga lah kayu. Bukan semua kayu kita nak paku. Ya, Dia ada boleh tahan paku, tak boleh tahan paku. Sebab tak tahan paku tu kayu tu pecah. Oh, kayu pecah. Kita nak panjat kayu tak boleh pecah. Duduk dulu dah. Sebab pakai sigai ni. Pakai sigai paku boleh kayu rehat. ni senang. Kayu basah sikit kan. Dia boleh duduk kan ya. Itu kelebihan Kalau pakai paku tak boleh. Pakai paku kena berdiri. Kena Jadi, depan, kena diri. kaki tak krem lah. Yang ni boleh isap rokok, boleh makan pinang. Boleh berat. Pinang makan kat atas ke? Boleh. Sambil makus main makan. Oh. Seronok lah. Okey, ni santai. Enjoy lagi. enjoy. Guna ni sigai. Lepas ni kita panjat dengan dengan blended naik atas. Tak ada makna lah. Okey, ni nak sambung dia ya. Tadi tak cukup apa hujan, berhenti. Jadi ni nak sambung lagi lah. Dia nak cari gotan dulu. Oh, ni. Dia dah lagi mana boleh. Sabarlah lu. Ah. Cari gotan lu. Kunci nak cari rotan jap. So Banet tengah jaga kat bawah ni, saya ikut kunyit je. Jom kita cari gotan. Jom cari rotan. Lepas tu semalam hujan, so kunyit tak ambil madu lah semalam. Pasal apa tak ambil madu semalam kunyit? Pasal cuaca tak menentu hujan. Pasal kita hujan kita tak boleh panjat. Nanti takut bahaya pula. Tu yang pertama. Yang satu lagi, kalau boleh panjat pun kunyit tak ambil juga. Sebab apa? Sebab dia basah. Takut dia kena madu. Masa hujan tu kita memang tak boleh ambil lah. Sebab nanti madu tu akan bercampur dengan air. Betul. Tak semua orang akan ikut benda ni Setengah orang dia mungkin main ambil je waktu hujan. Tapi kalau macam kunyit, disiplin dia tak ambil waktu hujan. Sekarang dah cuaca dah macam ni cerah, matahari pun dah ada. Baru kita nak start ambil lah. Buat tangga, nanti sekejap lagi baru kita ambil lah tu. Sekarang ni kita ambil gotan dulu. Ambil rotan. Ada gotan macam ni, jenis ni. Ada yang boleh patah. Oh, Kita nak kena pilih. maknanya bukan sebarangan rotan boleh pakai lah. Tak boleh. So ada rotan yang sesuai untuk dipakai, ada rotan yang tak sesuai untuk dipakai. Bukan semua gotan kita boleh pakai. Ada yang tak boleh pakai. Ia boleh patah. Inilah yang saya cakap ni. Pokok pinang legong. Oh, pinang legong. Ini dia. Tapi separuh saya tak tahulah. Yalah. Tapi kalau dekat sini kawasan Sembilan, saya punya sini memang panggil pokok legong. Pokok legong. So rotan dah dapat. Jom kita tengok apa kunyit nak buat dengan rotan ni. Kunyit setakat ni dah berapa sarang dah ambil? Dekat ni berapa tu hari? 4. 4. Kata rezeki musim madu ni. Yang ni yang kelima lah ni. Yang kelima. Yang kelima sarang lah. Kita cari. Ni pakai guni. Apa beza pakai guni dengan pakai baldi? Apa guna kotan? Yang pakai guni tu sonang sikit lah. Yang pakai apa? Pakai badi. Pakai badi tu takut kita ambil, kita ulu, takut dia menumpak halah. Pakai ni kita senang. Senang. Tu alang-alang kita pasal baldi kan, bokeh untuk ambil madu kan. Apa yang saya nak kongsi kali ni, kalau beli madu tualang dekat orang tu, tengoklah dia ambil pakai baldi apa. Kalau baldi pun pakai baldi bokeh minyak apa, Minyak hitam pun semua tu, reject lah madu tu. Jangan bolilah. Tapi kalau dia macam Pak Sun, dia memang baldi dia sendiri. Baldi baru. Dia beli baldi baru tu dia pakai. Pakailah sentiasa pakai kan. Macam tu lah. Kalau ada nampak apa minyak hidrolik, Pennzoil lah dekat baldi tu, reject lah madu tu. Jangan beli kat orang macam tu. Macam tu lah. Pasal tu jaga kualiti kat ya.
Kalau dia memang ada efek apa dekat madu jugalah kalau pakai dalam bokeh macam tu. Dan itu pun nak menunjukkan sejauh mana pencari madu tu dia punya ketelitian dia. Terhadap nak jaga kualiti tu. Pakai plastik lah maksudnya. Plastik Ini lagi senang. Lagi senang. Sampai dia ada bokeh guni, lepas tu masuk pakai plastik. Sekarang tu dia dah Tu dia. gagang dah tu. Dan diam-diam sempet kunyit buat ni. Nak buat apa? Daun untuk asap. Daun untuk asap. Jamu. Yang kedua tak dia kena. Habis. Baik. So kedudukan kunyit sekarang tu kunyit kat sini. Okey, tangga dia dah menghampiri sarang dah. Dan kita zoom tengok sarang dia. Lebah dah mula keluar Okey. So geng, kita betul-betul kat bawah pokok Lebah dah mula turun, jadi kita pun kena gerak lah. Okey, pasal tak ada pakai apa-apa protection kan. Jom kita gerak, jauhkan diri sikit. Okey. So geng, kita tak ada pakaian safety, jadi kita buat kubu sikit lah. Kubu pertahanan. Buat jerumun. Kita tak ada pakaian keselamatan. Apa teori dia, Banet? So bila kunyit sapu nanti dia lebah tu akan jatuh, dia akan mengubang. Tu yang kena. Nak lepak-lepak sini pula. Pasal rakaman boleh buat daripada sini saja. Belakang pokok ni tak nampak pula rakaman lah. Jadi tu yang perlulah buat Jerumun. penghadang lah. Penghadang. Supaya lebah tu tak pergi terus kan. Ni mamatnya nak buat tu. Nampak dari sini pek. Dia ada penapis lah. Itulah cerita lah sebelum sampai lah. Sebelum sampai. Dia mungkin dia turun. Ada halangan mungkin dia akan kona, dia jumpa tempat lain. Dia tak direct jumpa kita. Okey. So kunyit dah ada dekat atas. Yang tinggal tu kepala madu lah tu. Oh, yang atas tu. Yang coklat tu sarang dah keluar nak. Yang kuning tu yang bawah ni sarang masih ada lagi. Tu lah sarang madu yang atas tu lah tu. Yang madu atas. Tu dia. So lebah dah berterbangan dah. Kau tengok. Pakai guni. Lebah tak masuk dalam tu. Dia ada sigai. Oh. Jadi dia fit ada lah sigai. sarang. Sebenarnya kelebihan menggunakan guni. Dia. Nah, beza guna beldi dengan guni ni lebah tak masuk nah dalam guni tu. Dia fit dengan sarang tu. Saya dapat meminimumkan induk masuk dalam tu lah. Jadi bau madu tu tak ada lah bau madu macam bau lebah penyek. Di lebah ni pun dia ada bau dia sendiri. So ini kira dia punya bau lebih, orang kata lebih terpelihara lah. Yes. Bau dan rasa.
Tapi kalau macam ni masuk kat apa dia punya pelobah lah. Dia dah gantung. Tapi tak banyak. Tak banyak dah ni. Masuk tak banyak. Kecil je kebanyakan dia ni. Nampak. Kalau dia fit foto memang gantung. Ekor 2 ekor lobah dalam tu. Wow. Habis. Terjatuh pula guys. Saya terjatuh. Pasal tak muat mak apa plastik tu. Kalau plastik tu tak muat. Oh, ke bawah sana. Kita tinjau lah. Madu yang jatuh kan, hancur ya. Oh, sayang ni. Tak ada rezeki. Berkocai. Oh, bau wangi dia tu. So geng, sayang lah. Madu dah berkecai kat bawah. Adalah sikit buat rasa-rasa. Kita try rasa. Tu dia. Lebah. Pandai dia makan lah. Sedap lah. Sedap. Fresh. Ni lebah lah. Okey. Asal usul madu putih. Ke bawah dia. Oh. Ni Yang dikatakan apa? Royal jelly. Royal jelly. Oh. Inilah dia. Tumbuh protein. Dulu punya royal jelly lah. Sekarang tak ada. Sekarang sintetik dah. Hasil perahan lava lah. Lava lah. Okey, ni lava dia. Ni yang masih bentuk lava lagi lah. Ni dah bentuk pupa dah. Kalau lagi nak apa dia lagi hitam. Yang tu ada. Oh, tu fasa-fasa perubahan dia. Perubahan dia lah. Ini itu dah ada bentuk. Kalau yang belum ada bentuk ni ngang sumber protein. So juga sebagai survival food. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil. Okay, so hasil tadi oh, cantik ni. Tu dia. Jatuh tahu. Tapi itulah yang jatuh tadi agak-agak banyak mana lagi, Deng? Agak dalam paruh dia ni. sorry. Paruh dia. Cuma angkat sikit ni. So imagine lah. Macam mana nak angkat tangan sebelah? Tangan sebelah boleh. Kilo rasa. Tadi ada agak-agak berapa kilo dia yang jatuh dia? Agak-agak lah. 4 kilo ada. Sayang terjatuh. Oh, fresh. Ni fresh. Fresh punya. Cilo kawan-kawan kita makan madu fresh punya. Oh. Hasil kita manjat. Oh, puas hati Puas hati. Oh. Orang kata Jangan lupa kawan-kawan. Mana yang kaki lebah cari. Sekarang ni musim bunga banyak. Oh, ada. Jumpa lagi. So tu dia madu fresh baru turun. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Mana rasa? Dia madu yang fresh, betul-betul fresh ni. Dia wangi Wangi betul. Wangi. Memang sedap. Madu liar tempatan kita memang terbaik. Tak perlu dah madu pada Arab semua, tak perlu dah. Madu kita lagi terbaik daripada hutan hujan tropika kita. So madu pun ambil, jadi kita nak keluar. Jom kita keluar dulu suasana hutan. Ataupun potong separuh boleh lah. Aku ingat boleh angkat tangan sebelah. Boleh naikkan lagi, tak boleh. Ada dah pernah. Okay, so kita rest dulu dekat sini. Dan seperti biasa bila masuk hutan,
kita kena ada nasi lemak. Okey. Makan nasi lemak dalam hutan lagi ngam. Lagi ngah. Lagi ngam. Okay, so kita makan dulu. Okey, so sekadar tu saja perkongsian aktiviti hari ini. Mencari madu lobah. Belilah madu. Belilah madu ketika musimnya. Yeah. Dapatkan yang fresh. Yang fresh. Kerana yang fresh itu adalah yang terbaik. Okey, bye-bye.